Jabal Gulab belakang dia. Yang ni Jabal Sirah. Sirah. Kemudian di belakang sana, kalau kita kira masjid kat sini, bawah ni semua ada 6. Cuma satu masjid Sayyidina Abu Bakar katanya dah hilangkan. Di depan, patutnya depan ni. Cuma yang menjadi khilaf tu ada satu masjid lagi, iaitu masjid di belakang sana, Masjid Sajadah saya sebut tadi. Dan juga ataupun disebut Masjid Kaf Bani Haram. Ni adalah Masjid Sayyidatina Fatimah. Bawah. Yang awal, yang bawah. Nampak? Bawah sekali. Depan tempat parking kereta yang putih tu. Ada pokok tu, nampak pokok-pokok tu. Nampak tak? Nampak baru pokok tu? Ada satu je pokok yang banyak tu. Okey, depan dia. Itu Masjid Sayyidatina Fatimah ataupun Sayyidina Sa'ad Mu'az. Kan? Ataupun kemah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Dia khilaf lah. Tapi kalau dalam kitab Ma'alim ni, dia katakan itu adalah kemah Sayyidatina Fatimah, dan Sayyidatina Fatimah bantu tentera kaum muslimin waktu tu untuk yang luka dan sebagainya. Sayyidatina Fatimah. Jadi tu kemah dia. Kemah Sayyidatina Fatimah, dan Nabi pun datang kat situ, Nabi solat kat kemah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Okey, anak Nabi yang Nabi sayang. Kemudian di atas sana pula, atas bukit tu nampak? Nampak tak atas bukit tu? Dia ada satu je. Itu adalah kemah Sayyidina Ali pula. Itu Masjid Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey, ke atas sana Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian yang kat depan ni tengah renovate ni. Okey, ni kemah ataupun Masjid Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, ni tengah renovate ni. Ini kemah Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab. Okay, Sayyidina Umar duduk kat situ. Dan masjid ni juga, kemah ni juga pernah Nabi SAW solat kat situ waktu perang Khandaq, waktu Nabi kat sini. Okey, semua ni okey, itu kat tempat Sayyidina Ali pun sama. Tu kemah Sayyidina Ali kat sana. Di mana? Atas tu nampak warna putih tu. Bukan atas sekali, tu nampak yang warna putih, ada pintu gerbang tu. Okey, itulah kemah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey, kemudian Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar belah depan ni. Okey, belah depan ni, tapi dah dirobohkan. Tapak dia belah depan ni. Anak warna coklat ni yang pertama depan kita ni. Okey, dalam dia. Okey. Ni nanti tu korang nampak kan dalam. Okey, itu Sayyidina Abu Bakar. Dan situ juga dinamakan Masjid Sayyidina Abu Bakar, dan itu adalah kemah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Kemudian mana Sayyidina Salman Al-Farisi? Itu tengah-tengah tu, nampak? Nampak tak ke depan? Tengah-tengah tu? Ada? Okey, itulah kemah Sayyidina Salman Al-Farisi. Dan di situ juga adalah dinamakan Masjid Sayyidina Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi pun solat dekat situ juga, pernah solat dekat situ juga. Okey. Depan bertentangan dengan Salman Al-Farisi itu makam para syuhada Khandaq. Okey, nampak tak dalam kotak putih tu? Depan betul-betul ni. Depan betul. Ke belakang lah situ. Nampak tak warna putih tu? Nampak? Sana Salman situ kan. Kemah dia, masjid dia. Okey, depan dia. Nampak tak? Nampak? Tak nampak? Bagi nampak juga. Okey. Warna putih tu, itu makam syuhada Khandaq. Okey, para syuhada Khandaq. Okey, yang atas sekali tu, nampak itulah Masjid Taj. Itu kemah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mimbar, ada nampak mihrab, bukan mihrab.
yang apa terkeluar sikit kan. Itu mihrab Nabi. Kat sinilah ulama tak ada khilaf. Ahli sejarah Madinah tak ada khilaf. Situlah tempat Nabi duduk, Nabi solat dan Nabi berdoa, dan situlah tempat doa Nabi dimakbulkan. 3 hari berturut-turut Nabi doa, dan Nabi hari Rabu doa Nabi dimakbulkan waktu Zuhur. Okey, waktu Zuhur. Okey, waktu Zuhur. Dan di situlah tempat doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan, dan bila dah dikabulkan, maka waktu itulah kaum muslimin menang dalam peperangan Khandaq. Okey, peperangan Khandaq ni antara peperangan yang besar. Okey, bukan peperangan yang kecil. Okey, kat mana lubang Khandaq tu? Khandaq punya lubang tu kat mana? Lubang dia mana? Gali lubang kan? Memang dah tutup. Kan? Takkan nak buka lagi. Kat mana? Belakang sini. Okey, kat belakang. Mana? Sorry. Okey, kat belakang ni. Senang tak? Boleh daripada Jabal Silak. Dan daripada dia korek. Nanti kita pergi Masjid Dirak, dia panjang. Nanti kita pergi Masjid Dirak, kita akan nampak bayang untuk sampai sini. Masjid Dirak sini tak silap, kat sana. Okey. Jadinya sepanjang ni daripada sana Masjid Dirak kat sana panjang tau. Dia punya lubang tu. Yang Nabi korek sampai sana. Sampai ke sana. Jadi semua tu dah inilah, dah buat bangunan kan, dah ditutup. Okey, tak silap nanti yang tutup lubang Khandaq ni tak silap Sayyidina Umar. Kalau tak silap lah Sayyidina Umar yang tutup. Sebab dalam sangat, 40 meter dalam. 40 meter kedalamannya. Kalau terjun, terjatuh tu confirm terus ke bumi kan. Okey, 40 meter dalam. Okey. Jadinya daripada ni belakang ni. Ni street ni. Okey, dia street dia ke sana. Itulah tempat berlakunya ni ni lah tempat berlakunya peperangan Khandaq ni. Dia dah buat hotel ni. Hotel ni semua belakang ni semua street belakang. Okey, tempat berlaku. Jabal ni belakang ni nanti kita akan pergi Gua Bani Haram ataupun dinamakan Kaf Bani Haram. Dan kat situ ada juga nanti kita akan pergi ziarah tempat ada lopak yang Nabi ambil wuduk dekat situ. Nabi letak tangan Nabi kat situ, kemudian keluar air dan Nabi ambil wuduk kat situ. Dan kat situlah Kaf Bani Haram ni juga lah tempat Nabi berkhalwah, tempat Nabi berdoa, dan malaikat Jibril datang kat situ menyampaikan berita gembira yang Khandaq ni akan dimenangi oleh kaum muslimin waktu dekat Kaf Bani Haram. Nanti kita akan pergi. Sebab nak masuk situ kena pakai koster. Okey, kena pakai koster, tak boleh pakai bas. Dia berdekatan dengan rumah Sayyidina Jabir. Okey, tempat Bani Haram tu. Jadi kat sini. Jadi nanti kita pergi ni solat dekat Masjid Fat tu. Okey, kat Masjid Fat tu. Lepas tu dah lah. Okey, masjid depan ni masjid baru dibina. Jadinya itu saja. Okey. Masjid baru dibina, dan dibina dia atas Jabal Silak, tak silap kan? Betul tak? Jabal atau boleh disebut Jabal Silak ataupun Silak. Okey. Bukan Silak. Kaum orang kafir dulu. Jadi kaum musyrikin. Disebut kaum musyrikin lah, senang lah. Semua kan. Okey, orang kafir waktu tu Allah campakkan ketakutan dalam hati-hati mereka, dan kemudian Allah datangkan angin yang menjadikan mereka ni terlampau sejuk sangat dan tak selesa waktu mereka sampai di tempat Khandaq. Kemudian ada di kalangan mereka yang terjelus waktu terjelus termasuk dalam lubang Khandaq. Kemudian bila dia tengok macam itu, jadi mereka pun patah balik. Dia patah balik. Bila dia buat lubang tu, dia pun tak biarkan lubang tu itu. Lepas tu mereka dia tutup lagi tu. Nampak?
Semua ni ID daripada siapa? Sayyidina Salman Al-Farisi. Apa lubang? Di sini hotel-hotel ni semua ni sampai ke sana. Pulang-pulang ni. Kalau nak tahu mana lubang dia, misteri. Okey, lubang perang Khandaq ni daripada hotel ni. Ada panjang dia daripada ujung sana ke sana. Sampai ni hotel ni straight ni sampai ke sana. Ke sana nanti dia akan kita ke tempat Uhud, Masjid Zirah. Jadi dia punya panjang apa? Lubang perang Khandaq. Khandaq ataupun perang Ahzab. Ya. Salman Al-Farisi. Kemah Salman Al-Farisi. Ini dalam ni makam apa para penghadap apa Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jom kita naik atas. Air tu Nabi pernah ludah dan Nabi guna. Sempat boleh bang. Sempat lah. Kalau tak lama jangan. Sabtu tu. This one. Dah bagi dah. Dah? This one. Dah. Wah sahib. Dah sahib. Ha? Memang penuh. Sampai ke 12 je dah nak mula Masjid Nabawi. Atas bawah semua penuh Masjid Nabawi. Kena pergi awal. Sejam setengah tu 2 jam kena pergi. Lelaki ke perempuan mah. Bawa lah spray air tu ada kan. Kalau kentut spray lah balik. Selesai tadi pengembaraan kita di beberapa spot lah. Kita pergi ke Uhud, kita pergi ke Masjid Quba, Masjid Khandaq, kemudian ke sebelum tu Masjid Qiblatain. Kita balik ke hotel dan rehat-rehat. Ni kita nak pergi ke Masjid Nabawi malam Jumaat. Kita nak iktikaf bainal maghrib wal isya di Masjid Nabawi. Kita buat wazifah malam Jumaat kita. And then lepas sembahyang isyak barulah kita makan-makan dan kita zikir lah malam Jumaat kan. Okey, jom kita pergi ke Al-Haram. Dia panggil Al-Haram. Jom. Mana
malam Jumaat ya. Kami malam Jumaat. Ramai betul. Ni dapat dah skor dia. Ramai. Kami malam Jumaat. 12 hari bulan. Tutup dulu. Okey, kita dah balik daripada Masjid Nabawi malam Jumaat ni. Kita nak zikir lah, majlis zikir kita berangkat kiswah ni, dan maulid sikit-sikit di bilik hotel saja. Esok pagi kita akan pergi solat dan ziarah Nabi di Masjid Nabawi lah. Cuma nak beritahu bilangan apa kata pengunjung ya yang menziarahi Madinah ni meningkat berkali-kali ganda berbanding dengan hari semalam lah. Jam betul. Bas yang kita naik ni pun jam begitulah, sebab 12 semula awal ya. Tengok esok lagi jam ataupun lagi penuh Masjid Nabawi ni. Okey, jumpa esok. Assalamualaikum. Esok hari ke-4. Betul? Hari ke-4. Ni sebelum tidur kita order rib Arab. Dia sebab kelubah dajjaj, kunafa, maliyah, Umma Ali, salatah khadra. Tamam? Kita tunggu insyaAllah. Pada ya. Take away. Ya. Tunggulah sini. Tu sini. Syairi pun semua tak ada. Nombor 3 Puan dia lah. Bagi nombor receipt. Balik ni. Nak sampah. Rib Arabi. Ya, apa tadi? Mu'ali ya? Mu'ali. Lepas tu salatah khadra, kunafa, maklubah. Jom balik. Okay, kita di hotel kita Atal Coffee, Atal Taibah, ada kopi. Turkish saja ada ya. Turkish. Ya. Ini dapat dah maklubah kita dengan Turkish tea. Akan menyantap. Turkish coffee. Menyantap kita ni. Tadi. Dewan kita ya. Dewan juga. Hotel. Okay, ini maklubah. Okey, ni maklubah kita panggil ya, maklubah. Maklubah ni makna dia kena terbalik kan dia. Apa buka siap-siap? Kalau dia buka siap-siap tutup balik. Makanan yang diterbalikkan tu maklubah. Maklubah ayam. Okey, angkat. Cara makan dia. Tahu kan? Okey. Tengok. Bismillah. Tak gambar dulu ke? Datang kat tadi. 1, 2. Tak gambar dulu. Okey, ni maklubah kita. Kita balik kan. Siap.
Tu maklubah mana terbalik. Kita balikkan. Ya. Ayam ya, ayam. Wow, baunya. Okey, jom makan. Tunjuk best. Cik nak kat gambar. Oh, tengok ni. Memang sedap ya. Pakai maklubah. Nasi mandi. Ni ayam dia. Kita tak nampak kan ada ayam dalam ni. Ayam terung. Ni punya bumbu-bumbu dia lah. Bumbu-bumbu dia. Wah, sedapnya. Okay, jom. Makan. Dah. Kau lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pondok Zawiyah Iswa di Kampung Ceruk, Syabudin, Temelur. Nombor mutadih khas Wakaf Pahang anda tu, tengok gambar. Yang tu pula Yang Amat Mulia Tengku Amin menyerahkan CJ pelantikan pada 25 Februari di Kuantan. Tu pula pagar dan pintu gerbang dah siap hasil wakaf hokma. Dan ni pula tempat bertunjuk tu nak menyiapkan surau Pondok Zawiyah. Projek ni anda dalam portal Wakaf Pahang. Dapat potongan cukai hasil. Sila ke bayar.